Beza tau. Beza sangat antara korang pakai hand sock dengan tak pakai hand sock. Contohnya kalau nak angkat tangan, bebas nak angkat tinggi mana, boleh angkat je tangan korang. Yang penting hand sock ni tak melorot, kemas cantik, tak ketat, tak gatal, tak sakit. Okay? Kalau korang tak pakai hand sock, contohnya nak angkat tangan. Kejap, nak betulkan baju dulu. Angkat pun tak boleh nak tinggi-tinggi. Tak boleh. Tak boleh nak angkat tinggi sebab takut nanti terselak. Nampak lengan. So this one korang boleh je. Saya Fasiha. Tak kisahlah korang nak panggil member ke. Hai korang, nampak tak korang bebas bergerak? Dia tak nampak pun lengan korang. Nampak sopan, nampak cantik gitu. Kalau korang tak pakai hand sock contohnya, nak angkat tinggi segan. Nanti terselak. Nak hai pun hai. Nak yang tu bolehlah nak semua. Segan. Susah nak angkat tangan. So, kenapa kena pakai hand sock? Mestilah untuk kita tutup lengan. Hand sock apa guys? Hand sock Wardah by Nurbella. Sangat cantik, tak melorot, tak longgar, tak ketat, selesa dan tak gatal. Sesuai sangat untuk kulit allergic macam saya ni. Susah sangat nak cari hand sock yang sesuai. But this one, I approve. So, apa korang perlu buat? Grab yours now.